Assalamualaikum guys, welcome back. Crown Jewel akhirnya melabuhkan tirai. Banyak juga momen-momen yang kita tak sangka, tapi macam mana pun pada aku Crown Jewel kali ni kan masih lagi tak bawa excitement. Tapi jangan anggap aku ni jenis fasi ke cerewet ke semua tau. Sebab aku nak bagi PLE tu A+, simple je sebenarnya. Dia sama ada kau hujung-hujung main event tu, kau kasih lah aku dengar tiba-tiba lagu Brock Lesnar, lepas tu dia hantam semua orang kat atas ring, lepas tu dia belah. Ataupun tiba-tiba ada orang duk tanya kalau kata kita ada bau masakan dia. So kalau kata adalah dua lagu tu, confirm A+ aku bagi. But anyway, dalam banyak-banyak match kan, untuk video kali ni aku nak fokus pada new Crown Jewel champion Seth freaking Rollins. From the second row with another stop to a help. Akhirnya lepas 4 kali diorang berentap one on one, Seth akhirnya berjaya kalahkan Cody Rhodes untuk jadi Crown Jewel champion kedua selepas Cody Rhodes. Baby Triple H of course lah, memang kena merasa kan championship daddy, betul tak? Apapun, Seth ingat kemenangan dia ni akhirnya mampu untuk buktikan yang dia ketua arkitek untuk division, which was faction yang ditubuhkan bila kata dia berjaya pujuk Paul Heyman untuk khianat Tribal Chief dan juga best friend dia Roman Reigns and juga CM Punk. Sebelum dia rekrut Bron Breakker dan juga Bronson Reed, tapi malangnya waktu Raw kemarin, tiba-tiba dia kena lauk dengan Bron Breakker. Wait a minute! Oh my God! Sebelum dia kena pula tsunami. Oh no! Tsunami! So, inilah dia tujuan video kita hari ni. Kita nak tengok apa punca sebenar Division laukkan Seth Rollins. So, yang pertama, apa yang aku nampak, leadership lemah lah. Mau taknya berapa banyak momen yang kita boleh tengok antara Seth dengan Division. Masa awal-awal Seth tubuhkan Division ni, nampaklah dia duk kerap, duk melepak-lepak dengan apa stable dia semua, dengan faction dia semua. Tapi bila kata dia menang dan juga dapat belt dia, terus dia lupa diri. Feud dengan CM Punk sendiri pun tiba-tiba dia pergi minta wife dia yang tolong backup dia. Yang kedua, Seth dia main api sebenarnya. Engkau jemput alpha male untuk join faction kau. Tapi dalam masa yang sama, engkau tak mampu pun nak kawal ataupun bagi VC dekat alpha male yang ada ni semua. Kenapa korang kena kerjasama dengan aku? Engkau rekrut, kau sidai, kau merasalah spear dengan tsunami. Wait a minute! Oh my God! Yang ketiga, ego. Korang tengok sendirilah masa Seth dekat Raw kan. Dia duk kata, I did it myself. I don't need anybody. I don't need the men in this ring. Dan waktu tu kau sendiri pun boleh tengok lah muka Bron Breakker macam mana. Bengkak member tu. So, again, kau merasalah spear dengan tsunami. No, tsunami! Keempat, injured. Sebab ikutkan rumours, Seth berkemungkinan cedera betul dan mungkin akan out untuk jangka masa yang lama. So ini rumours je lah. Sebab kita boleh tengok, dilihat dia memakai anduh waktu tengah selfie dengan peminat. Dia kita tahu macam mana pun faction Division ni akan break up juga eventually. Dalam mungkin orang kata dalam masa beberapa bulan, mungkin awal tahun depan semua ke. Tapi bila kata jadi macam ni, nak tak nak WWE kena cepatkan break up group ni dan lantik leadership baru. Mungkin, which come to number 5, new leadership. So ini persoalan lah, mungkin ke WWE sebenarnya tengah rancang untuk bagi leader baru untuk Division. Semata-mata sebab mungkin nak nama diorang ni rhythm lebih kurang sama. Bron Breakker, Bronson Reed and the undisputed ass kicker Brock Lesnar juga aku sebut. But anyway, tak kisahlah apa pun alasan dia, Seth bukan lagi leader untuk Division starting from Raw this week. Dan ramailah sebenarnya yang tertunggu-tunggu apa yang bakal jadi. Aku nak tanya korang lah, apa pula pandangan korang? So korang komen elok-elok. Tak kan? Aku cepuk.